Hari ni buat apa? Shooting dekat Shah Alam. Sibuk ya sekarang. So set up dulu, siap-siap. Dah settle ni, masuk dekat showroom tu, terus shoot je. Ni box ni standby nak beli barang je lagi. Untuk shooting hari ni kita guna gimbal. Memerlukan gimbal. Betul? Betul? Sebab baru nampak start. are you ready? Buat trap. Dah ready? Ready? So, apa lagi? Tak biasa. So, apa lagi? Let's go. Bi, macam mana, okey tak? Macam stres je. Ramai gila umat manusia dalam showroom tu. Oh, susah sikit hari ni shooting Tak pernah lagi rasa mencabar ni satu Pengalaman baru lah. experience pengalaman yang baru lah. Shoot dalam keadaan ramai gila. Memang chaos lah orang kata. Tapi stres juga. Bila dah ramai macam gitu tu kita shoot okey sebenarnya nak shoot, cuma dia ganggu orang lain yang nak tengok Keselesaan orang lain keselesaan lah. orang lain tu lah. Betul-betul. Kita okey je. Okey je dah. Takut klien lah. Air bising apa kan. Kan. Okay. Alright, tak apa. Kita pergi perkena apa yang patut dulu. Betul lah tu. Kita sejukkan diri kita. Sejukkan diri, hati dan perasaan panis. Settle shooting dekat Shah Alam Section 14. Bapak pengalaman baru lah untuk aku. Memang aku biasa lah shooting awal ni kat luar ni, outdoor ni kira perkara yang normal. Tapi kali ni dalam showroom tu bapak ramai gila. Umat manusia dalam tu. Korang tengok footage ni. Aku jadi tak berapa nak selesa buat konten. Kita bukan apa tau. Bila kita shoot tu, kadang-kadang ada angle yang kita nak, kalau boleh dia kosong. Ada angle yang kita nak dekat bahagian luar tu kan, kita nak shoot kan. Takkan kita nak halau customer tu pula. So bila aku sampai tadi, dia suggest untuk datang weekday. Tapi weekday tak boleh lah kan. Aku ada urusan weekday. Tak nak aku langgar agak tadi. Konten tu lebih kurang seminit je. Tapi aku shoot tadi dekat sejam setengah. Sebab nak tunggu satu-satu kawasan tu clear dulu. Dia dah habis brief dulu kan. Aku rasa lebih kurang dalam 45 orang ada kot dalam tu. Apa. Tapi satu experience yang best lah kan. Sebab yelah, kau buat dalam keadaan macam gitu, dan bila kau pegang kamera tu, kira macam bukanlah kata bagi privilege, tapi orang boleh faham lah, oh dia tengah buat shooting ni. So kita bagi dia space sikit. Okay lah kan, layan lah. So patutnya petang ni aku terus shoot pula dekat Rawang. Ada satu kedai tinted. Tapi tengok time dulu, sebab aku cakap kat dia hari ni ataupun esok. Kalau kata line clear, then aku continue petang garang ni pergi ke tempat tu lah, kat Rawang tu pula. So sekarang aku nak pergi Aeon dulu. Kita cekik dulu, beli apa yang patut. Alright, let's go. Kau dan aku melangkah bersama, mencari keredaannya, mengejar kebesarannya. Roda berputar ke destinasi yang sama, mengenal diri, mengenal yang esa. Kau dan aku berdua bersama, mendengar cerita alam di payung rembulan. Utara, selatan, timur dan barat, kau di sampingku sentiasa.
Hantam lah, apa pun boleh. Aku ni dalam proses nak turunkan berat. Sekarang 79. Target 75. 4 kilo lah target dalam sebulan. Sekarang dalam proses potong sugar dan cuba mengamalkan gaya hidup sihat lah. Gaya hidup sihat Ha? Boleh. Goreng boleh, apa boleh. Janji potong gula. Jalan. Kita try lah. Aku ni memang anti sayur sebenarnya, tapi dalam proses nak paksa-paksa ni, kita try tengok makan apa yang patut. Tapi padu lah Aeon Shah Alam ni. Bapak besar, macam-macam ada. Ni orang kata makan dada ayam ni bagus untuk diet. Ni Thai. Thai. Breast. Cuba angkat tengok. Oh, tak nak. Tak sedap. Yang ni bos sedap. Kurang tulang sikit. 10. Cukup lah untuk seminggu. 10 hari. 10 hari kan? 10 hari. Betul. Nanti saya tak ada hari saya kurang, habis suruh masak sendiri 2 hari je. Yalah. Anyway, wife aku nak pergi Endon minggu depan. Sedih. Sedih dekat luar. Happy dalam. Di dalam ni happy. Boleh me time kan. Sekejap lagi nak tukar duit. Sekarang harga 244 tak silap aku. So kalau dalam 488 500 dapat 2 juta. 2 juta. Boleh dah jadi jutawan sekejap kat Endon tu. Cantik. Berapa? 10 pieces Saya ambil RM25. 85 sen 11. So satu jatuh lebih kurang RM2. RM2 something lah. Okay, ayam dah settle. Ni pun padu kat ni. 7 salmon macam ni 6-10 RM10 mahal mana. 你们我买地方的。买地方的过年。Grapefruit Africa. Yang selalu minum air caji. Oh ni ke? Buat sendiri lah. Try. Tapi teh tak ada. Kita campur je teh Cameron. Aku ni suka minum air caji. So ini rupanya limau dia ni. Dia pakai South Africa grapefruit. Lebih kurang lah. Dia warna merah tak silap aku belah dalam ni. So pisang kan kalau asyik minum air caji hari-hari kan. Kita try buat sendiri, tengok pergi dia macam mana. Dia satu biji ni boleh buat berapa cawan? Dia ambil satu slice je kan? Kita tak blend, kita tak perah, kita potong. Perah sikit. Yelah, perah sikit tak ada tak. Ambil 4 biji dah. RM2.40 satu piece. Oh, dia dah ada harga. Tak payah timbang. RM2.40 satu pieces. Ya, bagus. Dah 4 cukup. Memang banyak. Campur dengan teh Cameron. Kat rumah ada teh Cameron. Perah buah tu sikit. Lepas tu slice dalam 2 slice. Letak ais. Letak stevia. Acah-acah tak makan gula kan. Letak stevia lah konon. Harap-harap padu macam caji. Aku kalau pergi mall ni malas macam ni asalnya nak beli ayam je. Dia mula jangkit macam-macam. Aduh. Kau tengoklah tu. Pas satu-satu nambah. Nak baru lepas syuting. Dia tahu ada masuk. Kita jam. Tinggal mall sekejap. Nak beli satu barang. Itu dia jadilah 87 barang. Apa brand bagus ni? Deep cleanser.
Ha? Ha? Body wash, scalp, shampoo and body wash. Oh, sekali jalan. Tu all in one. Pakai ni lah. Macam best je. Ha? Tak ya, sebab dalam ni je. Kecuali ni boleh buat keluar. Mana nak scan ni? Ni dekat bar dia. Belum ada lagi. Ha? Saya dekat hari ni. Oh, okey. Bagus kat sini dia buat servis layan diri. Jimat untuk staff. Stand je bar tu, mantap. Cantik. Wah, banyak shopping ini hari puan. Ya. Dah habis stok. Oh. Mantap lah Bukan ini saja you mau beli ke tadi? Mantap lah. Saya punya itu laki ya. Dia tambah itu barang macam Oh, you punya laki punya salah lah. saya punya salah. Aduh. Ni pun ni cendawan. Last one. Jangan sampai cendawan tu berkulat Okey. Lepas tu bayar. $182. Acik dia. Jadi okey, kita menggunakan Apple Watch. Mantap. Hai. Betul ke? Rasa macam dah pilih tak nak resip. Apalah. Sorry boleh tukar. Oh, okey. Dia nak yang ni. Ya, sana sikit nak lalu. Troli yang ada ni simpan dalam ni je sebab kau boleh scan duit, scan ni kot harga-harga barang kalau tak ada. So yang ni kau boleh bawa keluar untuk pergi parking. Follow the rule. So dekat Shah Alam ni aku nak lepak kat Tasik sekejap. Okay, Tasik ni dekat je lah dengan masjid ni. Nama dia Tasik Timur. Aku tak tahu lah Tasik ni rekreasi ke ataupun tak. Kita tengok dulu. Tapi kat sini banyak tasik lah. Dia banyak tasik. Ada Tasik Tengah, Tasik Timur. Aku pernah datang lah sekali dua, tapi dah lupa kat belah mana. Kita try tengok dulu. Sebabnya aku nak shoot lah sikit 1-2 konten untuk macam salah jalan. Oh, salah jalan. Salah simpang lah pula. Tapi tak apa, sini banyak traffic light. Nak pusing pun senang. Alang-alang dah salah jalan tu, kita orang tukar lah ke Tasik Tengah. Dia sebelah je dengan Tasik Timur tadi tu. Sebab tengok dalam mapping ni, Tasik Tengah ni dia lebih besar sikit. Kalau orang rekreasi. Ni pun okey. Sini masih kat section 14 lagi. Oh, besar section 14 ni. Okey. Oh, ramai umat manusia kat sini. Kira dia kosong tadi.
Ada. Oh ni ada satu. Cantik. Ada parking. Baca doa makan. Baik dekat dengan tandas. Tasik-tasik sini dia punya parking-parking tu tak terhad, tak banyak. So, mungkin tak tahulah, mungkin memang tak ramai ke. Kawasan tak ada. Tapi Alhamdulillah lah dapat parking. Bila dah sampai satu-satu lokasi tu, biasa aku akan spot check dulu sesuai ke tak untuk buat konten. So inilah dia, Tasik Shah Alam, Taman Tasik Shah Alam. Okey lah, tak ramai sangat orang kat sini. Ada pot kosong kat ujung tu. Meja sini adalah orang buat makan-makan pun ada. Tenang lah, hari ni weekend, hari Sabtu, tapi tak ramai. Ini aku tak pasti ada pedal boat ke tak. Kalau ada pedal boat tu pun sempoi lah. Santai je layan pedal boat. Bila parking terhad ni, mungkin itu mempengaruhi lah jumlah orang kat sini. So ni dah dia, Taman Tasik. Ni tengah, Tasik tengah. Kalau Tasik timur belah sana, nah, yang masjid semua belah sana. Nice lah tempat ni. Air pun bersih. Tak sure ada ikan ke tak. So aku decide boleh proceed lah konten kat sini. Kita set up dulu macam biasa. Buat kat sini okey tak? Aku baca tadi dia Taman Tasik Barat punya kat sini. Siap ada toilet lagi. Mantap. Lepas tu ada Flying Fox. Not bad lah. Jom. Bawa air mineral je. So, dah settle shoot dekat Tasik Shah Alam. Jadi kita nak pergi mana? Masjid. Nak solat Zuhur. Lepas tu kita terus balik. Kita tak ada buat apa dah. Dah penat, letih. So, kat sini kan kalau petang-petang meriah dengan budak-budak main kat taman ni. Macam waktu sekarang ni dalam pukul 3 macam tak berapa ramai lagi. Tapi selalu lepas asar dan pukul 5 tu penuh. Sini ada orang naik apa macam boat. Kat ujung sana ada main Flying Fox. So kita nak beransur terlebih dahulu. So weekend aku pagi ni start dengan aku pergi Shah Alam untuk shooting. Dah selesai. Kemudian aku pergi ke Tasik Shah Alam pula untuk shoot 2 konten dan juga buat backup VO lah. Sebab dekat job yang dekat Shah Alam tu agak noisy, bising sikit. Sebab ramai sangat klien di dalam tu. So dah settle yang tu juga. So balik tadi rest kejap, makan. Malam biasanya aku tak, kalau weekend ni malam memang aku akan guna masa tu untuk editing lah. Aku akan buat editing. Petang tadi dah siap 2 dah sebenarnya. Petang aku dah buat 2 konten dan ada yang aku dah upload. So yang ni untuk job klien aku baru shoot juga tadi. Aku nak teruskan lah dengan editing. So korang layan je lah. Let's go. Kau dan aku melangkah bersama
mencari keredaannya, mengejar kebesarannya. Roda berputar ke destinasi yang sama, mengenal diri, mengenal yang esa. Kau dan aku berdua bersama, mendengar cerita alam di payung rembulan. Utara, selatan, timur dan barat, kau di sampingku sentiasa. Kau dan aku tua bersama, Okey, lebih kurang 24 ke 25 minit settle edit. Untuk konten klien biasa aku detailkan sikit lah, dari segi masukkan subtitle, masukkan kalau malas sekali grading aku buat LUT je lah, letak LUT je dalam tu. So settle lah aku punya satu job daripada untuk klien. Esok aku akan hantar draft ni, kalau kata approve, then by next week akan buat posting lah kat dalam TikTok. Macam tu lah kehidupan seharian. Aku target weekend, every weekend ni ada dalam 3 ke 4 konten lah yang aku akan buat dan juga edit. Selebihnya just chill je lah, tunggu next job. Ada job kita proceed, tak ada job kita buat konten-konten yang boleh naikkan engagement. Macam tu lah cara aku survive untuk beberapa tahun kebelakangan ni lah. Just buat, orang kata, cari side income kan, yang mana yang suka konten aku. Jadi sebab aku buat konsep ni show rumah tangga tau, so laki bini punya, ada feeder, ada killer. Jadi macam-macam produk yang aku boleh, yang orang approach lah, sesuai dengan konten laki bini kan. Potential dia alhamdulillah agak ada demand lah juga sekarang ni. So aku akan pergi ke Rawang untuk shoot konten di kedai tinted. Kedai tinted yang juga dia buat PPF. So kereta aku sebelum ni pun memang buat dekat situ juga. So far aku sangat berpuas hati lah dengan dia punya kualiti kerja tu. Agak padu lah. Mayang, ibu jenguk kejap, okey? Lagi ibu balik lagi, okey? Okey. Okey guys, hari ni hari Ahad. Kita akan shoot dekat shoot apa? Stay tune. Let's go. Let's go. Dah sampai dekat shooting. Right Pro Rawang. New project. Mic tak ada. InsyaAllah saya buat vlog. Saya buat vlog lagi. Sampai-sampai saya boleh tolong promote juga. Itu free, itu no charge lah. So sebelum ni aku buat kereta aku tu, yang Jimny ni, PPF, dekat sini lah. So parking lebih kurang dalam 4-5 hari dia settle. So far aku memang puas hati. Harga yang dia bagi pun padu. Korang boleh discuss dengan dia punya toke ni. Dia punya kualiti, dia punya cara pemasangan dia memang aku sangat kagum lah kan. Memang cermat lah.
Cumanya korang kena bersabar sikit lah untuk parking kenderaan 3-4 hari kat sini untuk dia pasang setup cun-cunnya. Aku daripada kereta yang aku beli tu, bila aku balik daripada ambil kereta daripada kedai, aku terus datang sini pasang. Tak cerita banyak dah nak bawa balik rumah dulu, sorry. Sebab kita kena protect sebelum kena stone chip dan sebagainya. So, korang beli kereta baru, PPF ni, Ryan Pro Rawang, padu. Ke kedai. Jom, let's go. Silang. Setting kamera. Kita hari ni shooting untuk apa ni? Kita bukan buat kisah kita. Ini untuk special punya video Ni nak bagi dia pakai baju? Pakai ada baju ni? Mau pakai? Lagi lah cantik pakai baju. Ni pun okey juga kalau nak pakai, senang. Sangat senang kok. Itu terus masukkan spoon pun. Oh ini? Letak ni. Ini leceh lah. Ini kena masuk software software dulu, edit edit lagi. dulu. Ini on the go je tu. Play, push. Ni bang. Play lah. Ini dia bergerak. Kau dan aku melangkah bersama, mencari keredaannya, mengejar kebesarannya. Roda berputar ke destinasi yang sama, mengenal diri, mengenal yang esa. Kau dan aku berdua bersama, mendengar cerita alam di payung rembulan. Utara, selatan, timur dan barat, kau di sampingku sentiasa. Kau dan aku tua bersama, Alhamdulillah selesai syuting dekat Ryan Pro Rawang, tinted dan juga PPF. Lebih kurang dalam sejam setengah settle shoot. Sebab sini hari ni Alhamdulillah tak ramai orang tu, kira macam senang sikit lah aku nak buat kerja kan. Dia actually dia ramai kedai ni, cuma dia by appointment sebab nak bagi keselesaan kan. Dia akan buat by appointment kecuali untuk tinted lah kot. Untuk tinted mungkin boleh walk in. So sinilah antara produk-produk dia. Dia guna daripada USA made in USA punya produk untuk tinted dan juga PPF. PPF ni korang boleh dapat sampai 8 tahun punya warranty, dan tinted ni korang boleh dapat sampai 15 tahun punya warranty. So aku tengok kat sini kan, kalau kau tengok sini award dia bersepah-sepah, padu semua ni. escalator tak bergerak. Dekat kaunter dia, the machine ni. Waalaikumsalam. Kebenaran. Aku dah terpengaruh dah.
Okay lah, aku dah tengok Papazola The movie. Not bad, cerita dia best. Seperti yang digebar-geburkan berdasarkan review. Dia ada part sedih, ada part action, ada yang kata yelah, dia walaupun cerita budak-budak kan, cerita budak-budak, tapi dia sentuh emosi tau, which is pada aku genre dia bukan untuk budak-budak sajalah, sesuai juga untuk mangsa macam kita yang dah ada parent, yang dah berkahwin dan sebagainya. Nice lah jalan cerita dia, aku suka lah. Part sedih tu lebih kurang dalam 15 ke 20 minit pertama tu memang dia touch habis. Lepas tu dia cerita ada campur-campur fighting sikit. Walaupun dah hujung-hujung ni, at least aku dapat support juga untuk filem tempatan. Dan aku rasa berbaloi lah. Kalau aku bagi rating tu daripada 10, aku mungkin bagi nak 7 lah, 7. Aku bagi 7. Bukan tak cukup bukan tak cukup padu juga. Cuma genre aku yang aku minat jenis cerita-cerita fighting dan sebagainya kan. So dia walau macam mana pun still okay. 7 per 10 aku bagi. So kalau macam korang yang belum dapat tonton lagi, dia bila dah hujung-hujung ni, harga pun dah murah sikit dah. Tak silap aku, harga pun dah murah dan tiket tu berbaloi lah untuk layan. So itulah 2 hari aku, kisah hidup aku 2 hari ni. Aku sempat juga pergi semalam pergi syuting, pergi Taman Tasik, layan sekejap, malam tunjuk editing sikit. Pagi tadi dah gerak ke untuk syuting lagi sekali. Lepas tu spend time dengan wife, pergi ke tengok wayang, relax, dia makan-makan sikit. Malam sekarang aku nak sambung edit sikit lagi untuk konten hari ni dan juga semalam yang aku belum buat. So macam itulah kehidupan rutin aku. Next week aku tak ada shoot sebab wife akan bergerak ke Indonesia. Dia berjalan dengan kakak aku lah. Kakak aku, kakak ipar aku kan. Girls only. So lelaki memang duduk rumah, relax dan bertenang je lah. Itu je lah macam mana kan. Tapi tak apalah, saya sekala bagi diorang me time. Sebab yang lain pun semua tak bawa lelaki dengan anak. Semua memang diorang pergi atas tujuan shopping. Pergi pun tak lama tu, 2 hari 1 malam je. Gerak Sabtu pagi, lepas tu balik esoknya malam. So dapat macam 2 days punya full lah. Full 2 hari full lah. Apalah, saya sekala kita bagi dia me time. So aku mungkin waktu dia pergi me time tu, mungkin aku carilah aktiviti aku sendiri kan. Takkan nak duduk rumah je pisang kan. Alright, let's go.